Okay, Awi, kita nak ke mana hari ni? Hari ni kita pun tak tahu nak pergi mana. Jadi kita tengok lah mana kita pergi. Okay, Mawi, macam mana? Dah jumpa dah lokasi? Tahu kan, tengah tengok lagi ni. Mana kita nak pergi lah? Kolkata ada. Kita kalau dalam 2 jam lagi ada Phnom Penh, Bangalore tak kena pergi India pun tak kan? Colombo, Sri Lanka. Okay guys, setelah dipilih-pilih, didalami tempat mana yang nak dia pergi, mau cakap kita ke Kuala Namu tu, mau ya? Ke Kuala Namu. Kita try lagi. Tadi dekat KLIA 1 tadi kita duk borok-borok pasal Medan dan Toba. So kita try duk borok punya pasal kita try lagi. Kuala Namu Medan. Tengok Kuala Namu. apa nanti kat Kuala Namu. Pukul 8 malam sampai tahu pukul apa. Okay, let's go. Okay guys, so kita nak ke kaunter tiket Kuala Namu, Medan, Indonesia. Let's go, kita tengok apa yang kita orang nak buat kat Kuala Namu. Kita tengah check ada tak available tiket ke Kuala Namu. Okay, kita dah dapat tiket. Kita dah dapat pada Bangkok. 2 keping tiket ke Kuala Namu, Medan. 8.40 kita kena ada kat dalam. Kita baru tahu kita kena tukar duit dulu cepat-cepat. Lepas tu kita masuk dalam. Kita gate Q7. Jom. Sekarang ni kita ada masa dalam 45 minit lagi tukar-tukar duit. Beli jajan sikit. Shoot Kuala Namu. Sampai Kuala Namu nanti kita kena ambil, kita tak ada booking apa lagi, kita ambil ojek ke ambil apa, kita pergi ke penginapan. Kalau ada Surabaya, pergi Surabaya tadi, ada Surabaya tadi lah? Ada. Kalau ada Surabaya juga. Ini guys, saya boleh cakap dengan korang, ini macam jalan-jalan apa hal tak tahu Medan. Lari dia. Dia tukar kiung kan. Sudah elok kita sampai. Orang dah beratur. Ya. Sudah elok kita sampai, orang dah beratur. So kita duduk dulu. Bagi orang masuk. Mana barang kita? Kita nak ke mana? Tu Kita ada. ke ni. Kuala Namu guys. Kita ke Namu. Ada Surabaya. 945. Surabaya. Rugi tak ke Surabaya. Okay, masih menunggu. Kita dah boarding. Cuma kita menunggu orang beratur. Ya. Sekejap lagi kita masuk pesawat dan kita terbang ke Kuala Namu. Kuala Namu guys. Okay, weh. Ni adakah kita nak pergi cium air laut? Kita kalau ikut kita nak dinner pada tengah balik, tapi kita tengok tadi tiket flight daripada Medan ke Kuala Lumpur ada pergi esok. So kita balik esok. Kita boleh esok. Kita pergi makan nasi padang ke. Macam mana balik? Mantap. Let's go korang. Okay, kita dah selamat sampai. Kita dah sampai di dapat pengumuman dah nak mendarat dah. Jadi depan tu sikit
Boleh tengok bawah tu dah ada Kuala Namu. Bukan Kuala Mu, bukan Kuala Nemo. So kita nak sampai dah. Let's go. Tunggu rebam dah kat. Yeah. Bapak Ibu tolong jangan laporkan saya sama polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di negeri Kelantan. Kalau Yang memang simpan patut kat saya negeri telah Kelantan. tolonglah saya dimaafkan. Ada bebek di rumah Kak Tun siap belum makan brokoli. Bapak Ibu dah capek dan begap-begap depan saya pantun. Kalau boleh sebenarnya kami ini beli satu pun jadi. Siapa yang beli saya doakan murah rezeki. Yang masih ada ringgitnya, Thailand bahtnya, dolarnya boleh dihabiskan aja. Ada bebek di rumah Katun, mau ke rumah Katun banyak kali Ada bebek di rumah Katun. Bapak Ibu dah begap-begap juga datang saya ke seberang depan Ibu Pantun. Kasih nama Sudah sikit penuh tepuk tangan. pantun-pantun. Ada umur kita semua panjang, boleh nanti kita jumpa lagi. Kalaulah ada semua di ladang bola kita menumpang mandi. Kami doakan rezeki Bapak Ibu semua yang panjang. Nanti kalau nak travelling jangan lupa naik AirAsia lagi. Ingat kalau travelling jangan lupa naik AirAsia lagi. Kalau ada sumur di ladang bola kita menumpang mandi. Kalau sampai tak ada sumur di ladang jangan sampai kita semua tak mandi. Membeli koran di batang kuis, koran diletak di atas meja. Bapak Ibu ingat liburan cuti anda sudah habis, duit anda pun mungkin sudah habis. Habis ini semua harus balik masuk kerja. Bocokang bolui, bocokang bociak, bocokang bocuang, bocokang bo travelling, bocokang bo hamil-hamil lo. Sekali kita kali atas pilihan anda terbang bersama AirAsia Indonesia. Tujuan anda dan selamat datang di Kuala Namu, Delhi, Serang Medan. Mantap. Kuala Namu. Let's go. Let's go. Warkop. Warkop mi double. Ya. Okey. Kita dah selamat mendarat lah Ya. di Kuala Namu. Adik okey tak tu? Semoga kita bertemu lagi ya. Jumpa lagi abang. Jumpa lagi. Bye bye. Merang. Kita juga kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waras. Okay guys. So kerja gila lagi. Kita baru sampai Medan. Medan. Okay. So lepas ni korang nak tahu kita orang buat apa? Kita orang ada mission kita orang sendiri. Memang mission memang kita orang pun tak tahu mission apa lagi. Mission kejap lagi baru ada mission. Okay. So jangan lupa Subscribe. subscribe, follow, share Yes. dan komen YouTube Kelana Pahang. Okay. Dan kita update kita. So let's go Medan guys. Waras. Okay korang, start pada video ni Kelana Pahang akan buat segmen-segmen jalan-jalan Kelana Pahang lagi. Jadi korang mana yang menunggu tu, korang boleh tunggu di YouTube channel kami. Dan King, jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment and subscribe. And juga follow akaun Kelana Pahang dekat every social media. So, saya rasa tu je. Bye! Bye, jumpa korang di next video. Bye! Kuala Namu. Kuala Namu. Waras. Gaya macam ada main berlepas juga. Kita dah sampai dah. Kita daripada Kuala Namu ni nak pergi ke bandar Medan, ke Medan 40 ke 50 minit. Let's go guys. Let's go. Okay, so kita lepas check-in ya. Okay, kita baru lepas check-in di Grand Sakura Hotel kat Kota Medan. Taksi kita dah tunggu. Kita nak pergi Warkop. Let's go korang. Sambil menunduk dia tersipu. Ya Jamila, 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 kau gadis ayu. Jamila, gadis ayu. Ya Jamila. Sini area dia semua warkop. Tu warkop. Boleh pilih warkop benda yang kita nak. Macam-macam jenis jenama ada. Agam ada, Iwan ada. So kita tengok yang paling meriah yang ni. Warkop Iwan. Warkop Iwan nak. Let's go. Siap ya? Okay. Lupa tadi. Masa order tadi kita tak rakam. Apa tu? Macam mana misi kita? Misi kita dah sampai dah ke Warkop Iwan ni. Di tengah-tengah Kota Medan ni. Kita order es jeruk. Buka kanan. Nah. Mana? Kasih dulu. Kita order es jeruk dengan yang paling misi kita adalah
Mi double special Bangladesh. Mantap. Ramai tak? Oh, ramai. Oh, dah sampai. Mi kita Oh, okey bang. double special. Nah. Telur dah. Oh. Double special telur lebih. Ni kalau di Malaysia ni dia panggil kedai mama. Macam kedai mama. Tapi kat sini lepak warkop bukan lepak mama. Nampak pun. Let's go. Masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sa kasih bye-bye kisah lalu sa kasih hai-hai orang baru lapas hati cepat taruh buka hati for yang baru kubur sudah masa lalu yang Okey, oi. Kita nak ke mana? Okey, alhamdulillah. Perut pun dah kenyang. Mi bumbu Bangladesh begitu dah makan. Kita balik hotel rehat. Ada dengan satu. Oh, ada ni. Kita sedang musing-musing orang panggil. Musing-musing kawasan Bandar Medan ni. Pusing-pusing Ah. kawasan warkop. Yes. Kita ambil angin orang kabar. Di mana-mana. Warkop. Warkop ni untuk makluman korang. War tu warung. Kop tu kopi. Ya. Warung kopi. Okey, ni misi apa pula kali ni? Tak ada. Tak ada misi Dan lah. kita keluar daripada warkop tu tadi, kita singgah warkop ni pula. Ya. Warkop ni dia jual sate. Kita try sate kulit dengan sate ayam. Tu. Kakak lo. Lagu apa sedap? Lagu apa? Kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Lagu. Kau nak lagu apa? Apa nama apa? Saya Posan bang. Posan? Iya bang. Okey, hari ni kita bersama Kak Posan. Let's go. Lagu Firman Kehilangan. ku coba ungkap tabir ini kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu menyudutkanmu meninggalkan A few inches later. Namun yang ku beri tak pernah kau hargai lagi. Jumpa lagi ya. Sampai jumpa ya bang. Ya. Terima kasih kak. Oke bang. Thank you bang. Oke. Oke bang. Jumpa lagi ya. Oke. Okey, sukses. Oke oi. Sekarang ni kita dah Kita dah sampai balik, pulang semula ke hotel kita. Jadi kita pun Grab kita pun dah sampai. Rehat. Esok balik Malaysia.